Korang tengok ni, antara 4x4 yang Zik rasa seracun, bukannya Hilux, bukannya Raptor, tapi yang ini. Tak tahu, Zik tak tahu kenapa Zik macam rasa teracun sangat. Tengok ni, memang nampak cantik sebabnya dia tak besar sangat. Ini adalah Toyota Champ. Yang versi panjang, versi pendek. Tapi korang nak tahu tak, ini memang laju sebenarnya. Sebabnya dia pakai 2.4cc, ada turbo lagi. Korang tengok, bumper dia memang lawa. Kalau Thailand buat kan, Zik memang respect lah. Memang handsome betul. Ini adalah nombor 1. Nombor 2 dia macam ni. Dengan dia punya lampu LED dia, memang handsome betul lah. Ini adalah di bahagian depan. Korang tengok bahagian tepi. Dia dah buat style macam style Initial D punya, Tofu punya kedai. Lepas tu ini adalah rupa belakang. Belakang dia toya je geng. Belakang dia rupa macam biasa je. Tapi korang janganlah berani cocok 4x4 ni. Kalau korang cocok tu, korang menyesal. 2.4 turbo. Rim dia korang tengok BR Watanabe original. Owner cakap 75,000 baht. Convert lebih kurang dalam RM10,000. Korang tengok dia punya white dia. Dengan dalam dia ni je tak tahulah spek dia macam mana. Ni pakai lagi Hankook RS4. Dia punya tayar dia. Memang tak main-main lah. Saya slick pakai kat 4x4 Kau. Itu adalah owner dia, Mr. Ter nama dia. Meter pun dah tukar Hilux. Steering pun dah tukar Hilux. Zik tak tahulah Toyota Champ punya rupa dia macam mana original. Zik letak je gambar kat sini. Tapi dia dah tukar dah. Steering Hilux, meter pun Hilux. Filler dry carbon. Biter Studio. Mengancam betul. Masya Allah.